Hello, welcome to my channel Cik Syawal Kebabu. Okey, sekarang ni untuk video kali ni apa aku nak buat, aku nak bawa anak-anak aku pergi main playground dah. Kiranya hari ni hari cuti, hari agung, jadi tak ada apa nak buat kat rumah ni, bosan juga dia orang kan. Jadi nak bawa dia orang pergi cari playground, dia orang nak main playground. Tapi kat mana pun tak pasti lagi lah. Ni pun dah sekarang dah pukul 12.30. So kita orang nak keluar pergi cari makan tengah hari dulu. Lepas tu, lepas settle makan tengah hari, baru kita orang bergerak ke, rasanya dekat belah BM sana ada kot, tempat playground yang besar kan, dekat sini pun ada, dan pulau ni pun ada, tapi kecil tempatnya. Jadi nak bawa pergi tempat yang besar sikit lah, bagi apa, dia orang puas main kan. Jadi jom, let's go, kita gerak pergi makan dulu. Okay guys, sekarang aku dah sampai dekat kedai makan. Ni anak aku nombor 2. Kedai makan, jadi tengok macam orang pun tak berapa ramai sangat, so boleh pergi makan kat sana lah. Let's go. Kedai makan kat sana tu. Ni kedai makan dia. Nampak macam tak ramai sangat orang kan. Boleh lah pergi. Okay guys, sekarang aku dah siap makan apa semua, lauk sedap-sedap. Aku makan dekat kedai Payung Bistro nama kedai dia. Ni Payung Bistro dekat Teluk Kumbar. Lauk semua sedap-sedap lauk. Tapi aku dekat sana tadi aku makan, aku tak rekod lah. Macam terlampau sedap sangat kan dia punya lauk. Aku tak nak rekod lah, malas layan lah. Makan dulu lah cerita dia. Okay, sekarang kita orang tengah tunggu dia punya abang dengan mak dia dulu. So sembang-sembang lagi dengan adik-beradik dia kat kedai tu. Kita tunggu dalam kereta dulu lah sekejap, bagi sejuk kereta dulu. Sekejap ni tak adalah panas-panas kan. Sekarang ni kira pas ni aku dah janji dengan dia orang nak bawa pergi main playground. Apa mainan budak-budak tu lah, bola-bola tu bagai, apa-apa benda-benda tu lah bagai. Nanti apa nak bawa dia orang pergi sana lah. Ada janji berapa hari dah dia orang nak pergi tak dapat nak pergi lagi. So hari ni ada cuti, ada masa, kita orang bawa dia pergi sana. Kita jumpa kat sana lah. Okay, betul lah tu. Pusing masuk cuci kereta dulu lah. Dekat apa, air wash automatic spa. Kereta kotor sangat ni, nampak litai burung melekat. Ni kita nak pergi mana, Aib? Nak pergi mana? Taman apa? Taman Lotus? Kat mana? Kat mana? Kat situ. Kau main pajak kat situ. Jauh tau lah Nabi. Cuci bersih-bersih ke, bye. Coating dah masuk coating, kasih masuk coating. Kasih kilatkan kereta, tak bagi air kotor lekat kat bodi ke, kat cermin ke. Tibalah masanya. Kena macam tak kena dia punya bros ni.
masa buat ni? Okey, 20 bang. Alright. Bila masa buat ni? Tadi bukan tak ada ke? Ini sudah mah. Ya ke? Okey, bos sini tengok. You biasa basuh water putih 20 mah. 20 kali 10 saja sudah 200. Apa tu? Agak saya bagi kira. Ini pakai kopek lah. Kopek 89 saja. Satu bulan tarat limited. Cuci water putih nah. Satu hari rajin nanti 3 4 5 tarat limitnya. Akan jadi 3 bulan saja boleh dapat extra 1 bulan. Kira 4 bulan. 4 bulan bos cuci nah, water putih nah. 3 bulan bayar nah. 1 bulan 1 kali free vacuum ada. Hari ini jadi ini basuh water putih 20 pun boleh bagi offer. Nak jadi? Ya, nanti dulu sebab saya tengah rushing. Okey, ini Amir boleh baca, boleh di. Okey, terima kasih. Saya datang lagi. Okey. Thank you. Zam ala kazam. Okey guys, sekarang aku baru sampai dekat Mall Bukit Mertajam. Nak cari parking bunyilah susah kat bawah tu sampai ni atas bumbung parking lah. Baru ada tu pun kena pusing 2-3 round lagi nak cari parking. Bunyilah susah nak cari parking guys. Pening lah. Sini pun baru dapat air parking. Parking penuh mat. Parking penuh kot. Parking penuh. Gimana Ip? Lagi mana? Taman mana? Taman apa? Hah? Adik. Okey guys, sekarang aku dah sampai dekat zona ni, mainan budak-budak ni, taman mainan budak-budak ni. Diorang pun tak tahu di mana tempat ni luas. Diorang pun tak tahu di mana, di main kat mana. So aku pun duduk saya sajalah kan. Nanti aku cari diorang kat mana-mana. Lepas aku tengah main dia ni, nak susun dia ni. Aku tak tahu nak main buat apa.
Seronok tak main? Cakap lah. Seronok. Main apa lagi? Situ main apa? Tempat berusuk. Bronso. Lagi nak main apa? Lu happy dah dapat main? Happy dah dapat main? Nak main lagi tak? Nak. Main lagi? Lagi main. Okay guys, so macam ni lah suasana playground. Dia lebih selamat lah, maksudnya dekat dalam mall. Lepas tu untuk bahagian baju budak tu, level untuk baju budak, dia buat kat dalam tu. Dia tak ada buat dekat macam satu tempat dekat luar ke dekat mana, tak ada kan. Maksudnya kita masuk dulu dalam mall ni, lepas tu kita naik level 2. Lepas tu cari bahagian untuk baju budak-budak. Lepas tu masuk kat dalam tu, dekat sini. Nama tempat ni Kids Zona. Ion Beach, Bukit Mertajam, dekat BM lah. Bla Almajaya. Ion Beach Almajaya. Kalau korang nak datang boleh datang kat sini. Untuk 2 orang budak, dua parent dengan 2 orang budak, hanya 50 saja. Murah guys. Ya, duduk atas kursi duduk sekejap, bagi apa, betulkan budak-budak yang dah besok masai tu kan, bagi betul balik straight balik. Aduh, sedap ni. Mantap gila. Mantap. Lunyai mak badan aku. Lentuk mat, kena urut dengan kursi urut ni. Nak tidur rasanya. Mantap lah. Baik, kita tanya budak-budak ni macam mana perasaan dia orang, suka tak suka. Ayan main sini, main sini. Tengok kamera tu. Tengok kamera. Suka tak main? Suka ni apa, tengah buat apa? Tengah buat istana. Buat tanah? Dia dah tanah, nak buat tanah macam mana? Ni buat bentuk apa? Buat bentuk. Tengok kamera. Buat Apa kamera? Jauh lah. Buat bentuk istana. Bentuk apa? Bentuk apa? Istana? Istana siapa? Istana Aden. Ayam punya? Saja abang nak tengok, boleh? Boleh. Okey, pergi sana. Adik main sini. Adik main sini. Adik buat apa? Adik main apa? Main pasir. Main pasir. Adik nak buat apa? Ikan ke apa? Adik nak buat bentuk apa tu? Tidak. Tidak. Apa dia? Air main sini. Cari main sini. Main sini. Apa nak tanya? Tengok kotor dah stopeng kau. Suka tak main ni? Suka? Ni main apa? Buat apa? Alamak. Ni buat apa? Ikan apa? Ikan apa tu? Ikan apa? Lumba-lumba. Suka nak main ni? Lepas tu apa, nanti nak main lagi tak? Ya ke? Lambat lagi nak main? Sampai bila main? Ni kalau nak ikutkan tempat ni dia panjang lagi tau. Dia sampai sini je. Kalau tak ni sampai ujung tu. Ada lagi ni. Tapi dia dah rasa dia macam kecilkan balik tempat tu. Dah lama tak main. Berapa tahun tak main sini. Dia jadi macam kecil. Dulu rasa masa belum lemai tu dia besar lagi tempat ni sebenarnya. Tadi adik makan apa? Makan apa tadi? Nasi. Nasi apa? Ayam. Nasi ayam. Banyak ke? Banyak. Lepas tu ni kak ni beli apa pula? Beli apa? Tu baca. Baca. Beli. Aunty N. Beli roti Aunty N pula. Aunty N. Betul.